Kita tengok kan video-video yang budak-budak kena dera tu, kita pun tak tahan. Yang budak sekolah kena tu. Tu buat saya daripada kecil lagi, waktu kalau saya dengar adik saya kena usik, memang saya cari budak tu. Dan ada sekali sekolah asrama, adik saya kena buli, saya datang 10 motosikal daripada ITM Melaka datang pergi tengok. 10 motor, pergi. Motor tak ada besar pun, Honda Cup, Yamaha ni, kan. Yang teng ketekak tu, itu Yamaha lama tu kan, pergi. Bila pergi, siapa yang usik adik aku ni? Yang besar sangat tu, mana dah? Kena. Sebab bila kita tak buat macam tu, budak ni, sebab berlaku tau. Ada seorang budak ni, dia sekolah asrama penuh. Di sekolah Datuk Abdul Razak. Mak ayah dia bawa. Dia kata anak sini tertekan. Dia kata dia kena buli tak usah bagi semangat kat dia. Saya kata semangat apa? Kalau kena buli kau pergi carilah budak yang buli dia. Saya tanya dia, kenapa? Apalah budak tu buli saya apa semua. Dia buli apa? Tak apalah, dia tak nak cerita. Dia menangis-nangis, dia tak nak balik sekolah. Sampai tahap tu mak dia kena pergi sekolah. Saya kata tak boleh pujuk dia suruh masuk juga. Menyerah diri, kena settle kan. Apa yang berlaku, dia biarkan, dia hantar juga. Anak tu masa sampai dekat sekolah, anak tu terus turun, tarik beg dia, terus pergi. Dia marah dengan mak ayah dia sebab hantar dia ke situ. Selepas sebulan lebih, dia balik ke rumah, dia dah tak bunyi apa dah. Dia punya burn out tu dah habis dah, terbakar habis, dia dah burn habis, hangus dah. Dia sampai jadi seorang yang dah tak berbunyi dah. Dia jadi kemurungan, depression. Cerita tak boleh biar. Budak daripada kecil lagi, jangan pandang ringan kalau budak kena dera, walaupun kena buli, walaupun di sekolah tadika. Jangan pandang ringan. Mesti laporkan kat cikgu dia.